Assalamualaikum. Morning. Saya Najmi dari I'm Home Property. Sekarang saya berada di mana? Di Perlis Indra Kayangan. Okey, di belakang saya terdapat dua buah rumah tiny house yang sekarang ni dalam progres pembinaan lebih kurang 90%. Jom kita review salah satu unit rumah tiny house ni. Jom. Okey, di hadapan ini terdapat veranda yang berkeluasan 5x10. Ni boleh tempat untuk lepak lah, untuk minum kopi petang-petang. Untuk rumah ni, tiny house kita basic, tapi owner ada buat penambahan sikit lah. Contohnya seperti pagar ataupun grate ini. Jom saya bawakan antara penambahan yang lain yang owner ada buat di rumah ni. Jom. Okey, macam saya kata tadi, owner juga ada buat grill lah untuk di setiap tingkap. Tingkap ruang tamu dan ruang makan. Dan juga, ialah sekarang ni dalam progres pembinaan, agak bersepah sikit. Okey, ini ruang tamu kita yang berkeluasan 14x10. Bolehlah letak untuk meja makan dan juga TV untuk beristirahat lah, seisi keluarga. Okey, so saya bawakan bilik pertama. Okey, bilik pertama kita lengkap dengan aksesori juga. Ni penambahan yang dibuat. Ada grill di bahagian tingkap. Okey, so bilik kita berkuasaan 10x10 lah. Okey, tinggi lantai ke ceiling 10 kaki. Okey, jom saya bawa ke bilik yang kedua. Okey, bilik kedua pun sama. Kita dalam progres lagi. So dia agak bersepah sikit. Tapi keluasan dia sama, 10x10 dan juga grill lah untuk tingkap. Sekali dengan tingkap dan juga sekali dengan kipas dan juga lampu. Okey. Ini di bahagian dapur kita. Okey. Dapur kita bersaiz keluasan 6 kaki termasuk sekali dengan sinki. Dan juga pilihan tiles ni dibuat oleh owner sendirilah. Okey, ini pintu untuk ke belakang. So sama juga ada tambahan grill untuk di pintu belakang juga. Okey. Dan ini ialah bahagian tandas kita lah. Okey, tandas kita yang bersaiz 4x6, lengkap dengan aksesori dan juga tiles hingga 5 kaki. Okey, untuk pilihan tiles, owner boleh buat pilihan. Macam mana? Okey tak? Okey, macam mana kita punya progres pembinaan? Okey, untuk tuan-puan sekalian, I'm Home Property kita cover di seluruh Semenanjung lah. Walaupun di Perlis, di Arau kita cover. Di Kedah, di Johor, di Terengganu, di Kelantan, semua kita cover kecuali bahagian-bahagian pulau. Okey, untuk ketahui lebih lanjut boleh tekan link di bawah ataupun kontak dia terus nombor yang tertera. Kalau rasa video ini bermanfaat, memberi inspirasi kepada saudara, jiran dan juga keluarga, boleh sharekan kepada mereka. Dan akhir sekali, jangan lupa like, follow and share. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.